azam untuk tahun ni, azam tahun lepas ataupun tahun ni punya. Itu persoalan masing-masing. Saya rasa masing-masing ada azam yang tahun lepas dan sebelumnya. Semua sama, saya pun. Dan saya nak tekankan dekat sini, kita punya azam tu kita boleh letak setiap tahun apa kata kita buat 5 tahun ke depan. Macam 5 tahun 2030 nak jadi apa, itu lebih baik lah daripada azam setiap tahun. Cuma azam setiap tahun tu dia short term, kita kena fikir long, di mana tahun 2030 kita nak jadi apa. Macam seorang ni dia nak jadi usahawan, seorang ni nak jadi doktor. Plan lah semua saya siap. Plan setiap tahun, apa nak kena ambil, apa CJ nak kena ambil, apa nak kena belajar. Ada perlu ke CJ, tak perlu CJ ke. Macam tu lah, banyak kena fikir macam tu, fikir ke depan, jangan fikir macam sekarang. Fikir ke depan. Macam sekarang ni azam tahun ni, fikir yang untuk ditransferkan untuk tahun 2030. Dia mana cita-cita anda tu. Okey? Tahun ni ambil lah apa-apa, masuk kelas apa-apa, kelas bahasa Melayu ke, kelas bahasa Inggeris ke, Excel ke, benda-benda basic macam ni, untuk fokuskan kita punya communication, naikkan kita punya skill dan tambah income secara online. Tahun ni bolehlah apply benda tu, dan insyaAllah dalam 2030 kita semua akan jadi lebih baik lah, sebab sekarang ni inflasi tak relax. Kita kena lihat inflasi, income kena tambah, kok mana pun kena tambah. So saya rasa tak ada pilihan lain, masing-masing kena tambah ilmu untuk maju ke depan. First step yang kita boleh buat, memang kena mula je apa yang ada, mula sikit-sikit. Macam saya punya idea macam ni lah, macam mana yang nak jaga badan dan malas nak berjogging, boleh start 1 round dulu, lari lah 1 round, dah cukup lah. Itu permulaan sikit-sikit. Dah minggu depan okey lah, rasa tak cukup 1 round, tambah lagi 3 round. 3 round tak cukup, tu cuba lagi tahun depan pula, bulan depan kita bantai lah 10 round pula, sebab dah 3 round tak cukup kan. Macam tu lah, sikit-sikit. Dan kita punya badan dah fit kan, badan dah fit, tambah dalam masa yang semua tambah skill baru kan, bagi tu tambah skill, lama-lama kita punya income tu akan tarik sekali tau. Tu macam memang hukum dari tarik lah. Kalau kita dalam keadaan baik, so benda-benda baik lah yang akan main. Yang mana nak jadi kaya, kena fikir macam tu lah. Banyakkan positif daripada negatif. Negatif kita buang. Apa tu negatif? Kalau macam tu lah, kalau macam ni lah, benda tu kita kena buang, kita kena try. Bila try dulu, baru nampak jalan. Try. Kalau tak jadi, ejah balik. Macam tu lah plannya. So itu je untuk video kali ni. Kalau tak ada apa-apa, boleh share dekat kawan, boleh tinggalkan komen. So let's go.